Dalam dunia kewangan ni tuan-puan, kita semua tahu wang tunai bukan lagi jaminan kestabilan. Sebab apa? Nilainya susut setiap tahun dan makin banyak tuan-puan miliki, makin besar risiko tuan-puan terhadap inflasi dan juga krisis kewangan global. Tuan-puan tentu pernah dengar ringgit pernah jatuh 50% dalam masa setahun dan sejarah tu tak mustahil akan berulang lagi tuan-puan. Itulah sebabnya golongan bijak dan berharta di seluruh dunia, mereka tidak meletakkan semua kekayaan mereka dalam satu tempat. Sebaliknya mereka simpan sebahagian dalam bentuk aset fizikal yang benar-benar bernilai dan salah satu daripadanya adalah emas. Bukan kerana trend, bukan kerana ikut orang, tapi kerana emas telah terbukti menyimpan nilai sejak ribuan tahun. Tuan-puan, emas ni bukan janji hutang, emas tidak boleh dicetak sesuka hati dan emas tidak terikat kepada mana-mana sistem kewangan moden yang rapuh. Menyimpan emas bukan semata-mata untuk untung, ia adalah langkah untuk melindungi nilai kekayaan yang telah tuan-puan usahakan dengan penuh keringat dan juga masa. Mulakan perlahan, cukup dengan 10% hingga 20% daripada simpanan sedia ada, kerana dalam dunia kewangan sebenar, diversifikasi itu bukan pilihan, ia satu keperluan. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Tuan-puan yang nak alihkan sebahagian kekayaan tuan-puan dalam bentuk simpanan emas, jemput hubungi saya bantu sebaiknya. Assalamualaikum.